Banyak barang. Simin semua lah. Bunga besi ni Penat. La hadrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى أرواح أزواجه وذريته وقرابته وأصحابه وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى سائر الأولياء الله الصالحين في مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى سائر العلماء والمحدثين شيء لله من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين والدهر الداهرين يا رب العالمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا يا رب فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata al-mu'allif rahimahullah ta'ala, sambungan daripada fasal yang seterusnya, iaitu fasal yang keempat. Faslun syurutul istinja'i bil hajari thamaniyah an yakuna bi thalathati ahjarin wa an yunqiyal mahalla wa alla yajuffa an-najasu wa la yantaqila wa la yatra'a alaihi akhar wala yujawiza safhatahu wa hashafatahu wala yusibahu ma'un wa an yakuna al-ahjaru tahiratan. Kita akan masuk pada fasal yang keempat mengenai syarat-syarat istinja. Bahasa kampung panggil basuh berak. Syarat istinja bersuci lah, bersuci. Baik. Sebelum tu kita salin dulu matan dia tu. Faslun syurutul istinja'i thamaniyah. Syurutul istinja'i thamaniyah an yakuna bi thalathati ahjar. Wa an yunqiyal mahalla wa an la yajuffa najasu wala yantaqila
Sampai situ dulu deh. Baik. Kata al-muallif rahimahullahu ta'ala. Faslun ay hadza faslun, sebagaimana i'rab sebagaimana yang telah terdahulu. Faslun kita i'rab jadi khabar bagi mubtada mahzuf. Ay hadza faslun fi bayani ila akhirih lah. Maksudnya fi bayani sambung terus pada syurutil istinja. Hadza faslun, inilah suatu fasal membahaskan mengenai keterangan mengenai segala syarat-syarat al-istinja. Syurut maknanya segala syarat-syarat. Syurutul istinja'i, segala syarat-syarat yang berkait rapat dengan masalah istinja. Jadi istinja ni kalau kita lihat terjemahan dia ialah membersihkan. Yang dikehendaki istinja di sini ialah membersihkan kubul dan dubur. Dipanggil istinja. Kubul dan dubur. Istinja ni maknanya membersihkan yataharu al-qubula wad-duburo. Yutharu, silap baca dengan yutharu. Yuthiru. Athara yuthiru. Yuthiru al-qubula wad-duburo. Al-qubula wad-duburo. Apa tujuan istinja? Penting ni, masalah istinja ni memang penting. Kalau istinja kita tidak lulus, tidak bersih, tidak mengikut atur cara syarak, maka kita masih ada kotoran yang berada pada zohir badan. Jadi bila ada kotoran pada zohir badan, kita pergi sembahyang ataupun tawaf, maka sembahyang kita tidak sah, tawaf kita tidak sah. Dengan sebab masih ada tertinggal najis pada zohir badan. Kena ingat tu, zohir badan. Aku dah basuh, bersih lah. Air sampai timba basuh. Sebab itu kita kena ketahui mengenai zohir badan. Jadi istinja ni maksud dia yutahirul qubula wad-dubur, iaitu membersihkan, menyucikan kubul, maknanya alat kemaluan hadapan, sama ada laki-laki ataupun perempuan, wad-dubur, dan juga alat kemaluan di belakang. Maknanya tempat keluar najis. Baik. Jadi segala syarat-syarat dia ni mubtada, samaniyah, khobar dia. Samaniyatun, ada 8 syarat. Ada 8 syarat semuanya. 8 syarat. Baik. Syarat yang pertama. Tak ada sikit ai. Asyartul awwalu. Asyartul awwalu, bermula syarat yang pertama. Jadi i'rab an yakuna ni, i'rab dia ialah khobar bagi mubtada mahzuf juga. I'rab jadi khobar bagi mubtada mahzuf.
Mana mubtada? Asyartul awalu ni mubtada. Pendahuluan kata yang dihilangkan daripada matan. Jadi kita takdirkan asyartul awalu bermula syarat yang pertama, khabarnya an yakuna. Bahawa adalah ia al-istinja. Adalah ia istinja tu. Nak bersihkan tu. Membersihkan, menyucikan itu. Bisalasati ahjarin. Nak sucikan dia, istinja, kubul dan dubur saat ni, dengan 3 ketul batu. Dengan 3 ketul batu. Ini sekurang-kurang biaqalli min salasati ahjar. Sekurang-kurang daripada 3 ketul batu tak boleh. Dia kena 3 ketul batu. Batu mana? Batu sungai. Kalau orang dulu-dulu mandi sungai, kalau kita mandi sungai berjeram dia. Yang mana sungai itu tidak ada, kuranglah pasirnya. Pasirnya kurang tapi batu banyak. Dipanggil batu jeram. Kita ambil batu yang besar-besar ni, sarang-sarang ni, batu tu kita gosok pada tangan. Tangan-tangan kita belakang-belakang. Nanti kita akan lihat daki-daki tu akan tertanggal dengan sebab batu tu. Batu ni yang kita nak. Batu tu, keadaan batu tu mesti kesat. Bukan batu licin. Batu licin dia tak sah. Kebanyakan pada adat kita lihat batu tu kesat belaka. Jadi ini syarat pertama, nak istinja dengan batu. Syaratnya dia, syarat istinja tu mesti dengan 3 ketul batu. Kenapa perlu 3 ketul batu? Kenapa tak seketul je? Sebabnya 3 ketul batu ni sekira-kira boleh menghilangkan ain najis. Menghilangkan ain najis. Ain najis. Ain najis. Maknanya ain najis tu maknanya ketul najis tu. Ini syarat pertama. Kerana keadaan kondisi batu tu dia kesat. Bila dia kesat, dia boleh menghilangkan ketul ataupun najis tu sendiri. Objek najis tu dibuang. Satu batu ambil tangan kiri lah. Batu juga kita pusing. Bukan, jangan kita gosok gonyok gitu. Ni lubang-lubur. Ambil batu ni. Gini. Satu. Ambil satu batu lagi. Batu kedua. 2. Batu ketiga. Tu cara dia. Maknanya batu ketiga tu kira dah hilang dah air najisnya. Lepas tu kesan-kesan bau-bau tu, itu dimaafkan. Dimaafkan bila? Ketika mana dimaafkan? Ketika kita ketiadaan langsung air. Musim kemarau contoh, berpanjangan. Air tak ada. Air tak ada. Bila air tak ada, walaupun ada air, tapi nisbahnya sedikit. Yang mana kita memerlukan air tersebut nak minum, ataupun ahli keluarga kita, mak ayah kita, adik-beradik kita nak minum air tu. Jadi tak ada lah nak ambil, nak basuh berak. Guna air tu. Nak kencing. Guna air tu. Tidak membadai. Sehingga kan haiwan muhtaram, haiwan-haiwan peliharaan kita, kucing kita mesti nak minum. Kucing kita, lagi apa? Arnab kita, dia nak minum juga. Maka air yang ada tu qadar sedikit. Tak boleh nak menggunakan air tersebut untuk istinja. Maka waktu itu, waktu darurah, kita kena istinja dengan 3 ketul batu. Di sungai apa? Sungai kering. 3 batu je dia. Sebab musim kemarau yang bersangatan. Kalau sungai tu banyak air nu, tak payahlah istinja dengan batu ni. Maka istinja dengan air tu lebih afdal. Baik. Jadi 3 ketul batu ni itu faedah dia. Yang pertama kita pulas. Jangan kita gonyol gitu. Tak sah.
Sebab apa? Waktu kita gonyoh, saki-baki najis yang ada pada lubang dubur tu, dia akan orang panggil apa? Dia akan merebak ke keliling lubang dubur tu. Lagi memayahkan kita ni. Ni. Maka kena pulah. 1, 2, 3 ni. Pulah lagu mana? Nak kena tengok cermin ke? Tak payah. Dah, kita pakai zon je. Pulah. Pulah. Ni. Habis. Jadi ini syarat yang pertama. Waktu ketiadaan air. Sungai pun kering. Tasik-tasik, kolam-kolam, lombong-lombong, air-air, takungan semua kering. Waktu kemarau yang bersangatan. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu ketika situasi kita tidak sembahyang. Kita belum lagi nak masuk kepada sembahyang. Jadi kita memilih untuk istinja dengan umpama batu. Dengan 3 ketul batu lah. Kita standby batu ni letak dalam tandas kita. Letak tepi tu ni. Jadi kita tak nak pakai air. Boleh tak gitu? Boleh, tak ada masalah. Air ada, tapi kita sengaja gunakan batu. Jadi kita guna batu, kemudian dah selesai tu kita cuci batu tu balik. Cuci batu tu, simpan balik batu tu. Sama ada dia dalam keadaan kering ataupun basah. Kalau boleh kering paling molek. Biar batu tu kering baru kita boleh istinja. Sebab apa? Waktu batu tu kering, dia lebih menghilangkan najis. Dia lebih kepada menghilangkan najis. Kalau batu tu basah, maka ditakuti air yang ada pada permukaan batu tu boleh merebakkan najis tu kepada keliling dubur. Maknanya pastikan batu tu kering betul. Waktu kita istinja dengan batu tanpa menggunakan air, yang hilang pada dubur kita ataupun kubul kita juga hanyalah najis. Air najis sahaja yang hilang. Tetapi asar najis tak hilang. Asar najis tak hilang. Asar tu kesan najis tu. Maknanya ada baunya, masih lagi ada kesan-kesan najis tu. Tapi diri najis tu tak ada dah. Sebab kita dah 3 ketul ni. Maka lagu mana? Dah harus tak apa. Dah. Lepas tu pakaian kita tak apa pakailah. Nak pergi pasar boleh tak? Boleh. Pergi pasar boleh, pergi piknik boleh, pergi derak jalan-jalan boleh, pergi mana-mana ikutlah. Selama kita tidak sembahyang lagi. Itu dia. Maka dikiaskan dengan batu itu. Kiaskan dengan batu itu. Ini 3 ketul batu. Kalau tak cukup 3 ketul batu, boleh tambah dengan bilangan genap. Sunat ditambah dengan bilangan genap. Tambah 2 lagi. 3 ketul batu ada dah. Tapi rasa macam banyak air najis ni. Kita pun buang. Ambil 2 ketul lagi. Kalau dah yang ketul yang keempat ni dah mencukupi, kita sengaja tambah lagi yang kelima. Tujuannya untuk mengganjilkan bilangan. Maaf. Bukan genap, mengganjilkan bilangan. Waktu sunat, dapat pahala sunat. Ini masalah bila mana 3 ketul batu ini tidak mencukupi, tambah lagi bilangan ganjil. 2 lagi. Tapi kalau andai kata kita nak cari batu yang 3 ketul ni, tak jumpa. Yang ada hanyalah batu tu begini, besar. Macam Datuk Alif Syukri jual batu. Maka kita boleh ambillah 3 penjuru. 1 penjuru, 2 penjuru, 3 penjuru. Penjuru pertama, untuk wakil bagi buat batu yang pertama. Serap, pusing. Kemudian kita kalihkan pada penjuru kedua. Serap, pusing. Kalihkan penjuru ketiga, serap, pusing. Dah beres. Sama ada 3 ketul batu ataupun dengan batu yang besar dengan ada 3 penjuru. Boleh pakai ni 2 ni. Tapi mudah 3 ketul batu. Baik. Jadi kiaskan dengan batu. Kias ni perbandingan dia. Iaitulah pada sesuatu yang pada makna batu. Apa dia?
kita lihat batu ni sifat dia ialah kesat. Kasar. Kesat kasar. Yang mana kesat kasar ni ialah satu sifat batu yang boleh menghilangkan ain najis. Kalau kita nak test, ambil tai ayam tu, letak kat tangan kita, ambil batu, kita pulas sekali. Dah, mesti dihilang tai tu. Mesti hilang. Yang tinggal hanyalah bau dan kesan. Bekah dia deh. Bekah dia tu memang kena ngair lah. Jadinya, kesat dan kasar ni boleh menghilangkan ain. Ada juga benda-benda yang lain, yang mana benda-benda itu sama sifat seperti batu. Pada pihak kesat dan kasar. Contoh, seperti daun kering. Daun kering, dia ada sifat kesat. Kita pergi dalam kebun getah juga. Musim-musim kemarau ni juga. Daun-daun gugur, daun-daun kering tu banyak. Kita ambil daun kering juga, kita ataupun ambil selai-selai tu, kita sapu dengan tu. Sehelai daun yang elok boleh. Yang elok. Ambil lah 3 lah, 4 lah, 5 lah ke deh. Guna daun kering. Boleh tak? Boleh. Sebab apa? Sebab sifat dia sama seperti batu. Lagi selain daripada daun, tisu. Sebab keadaan tisu tu, dia kesat. Kalau boleh cari tisu tandas tu lah. Yang helaian dia tu, dia agak kasar sikit. Jangan helaian yang lembut macam tisu dalam kereta tu. Itu tak boleh tu. Kalau nak pakai gua tu juga, kena banyak. Jadi tisu pun salah satu benda yang boleh kita gunakan untuk istinja. Selain air ni. Selain air. Selain daripada daun kering, tisu, selain daripada itu, iaitulah kulit kayu. Esok barang ni berharga belaka. Waktu zaman kemarau esok. Tengoklah, tak percaya. Sekarang ni, sibuklah kumpul-kumpul emas. Waktu Dajjal dah keluar esok, 3 tahun sebelum keluarnya Dajjal, akan berlaku 3 tahun kemarau. Masalah kemarau-kemarau ni nanti kita bincangkan dalam bab tayammum. Tu dia. Jadi kulit kayu ni, tisu-tisu ke daun kering tu, semuanya mahal esok. Jadi emas tidak ada harga lagi. Baik. Duit pun tak berharga. Maknanya kulit kayu ni. Kulit kayu yang keadaan dia tidaklah terlalu kasar dan tidaklah terlalu licin. Maka dia ada kesat-kesat sikit, tak apa dah. Baik. Inilah maknanya benda-benda yang tidak dihormati syarak. Maknanya apa? Benda yang tidak dihormati syarak itu memberi maksud, kalau kita gunakan pada sesuatu yang untuk membuang najis, maka tidak diharamkan. Tidak diharamkan, tidak dimakruhkan. Ada benda-benda yang dihormati syarak. Dihormati syarak. Syarak, kalau boleh jangan guna benda ni untuk cuci najis. Di antaranya tulang temulang binatang. Jangan guna tulang-tulang binatang tu nak buat istinja. Jangan. Walaupun keadaan kesat dia tu serupa macam batu, tapi jangan guna. Sebab ada sabit hadis, Nabi melarang para sahabat gunakan tulang untuk istinja. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, kenapa tak boleh guna tulang-tulang ni? Nabi jawab, sebab tu ialah tulang ini ialah makanan saudara kita. Makanan saudara kita. Sahabat tanya pula pada Rasulullah, siapa sahabat ni saudara kita ya Rasulullah? Iaitulah daripada golongan jin. Jin makan tulang. Kita sembelih binatang, korban, jangan buang tulang merata-rata. Letak tulang tu tempat yang elok. Baik. Selesai di situ, 3 ketul batu. Jadi ada 2 gambaran situasi. Sebagaimana disebut tadi,
waktu kita gunakan ni istinja dengan batu ni kak, waktu keadaan kemarau yang ketiadaan air. Maka bila kita guna batu tu ataupun sesuatu yang pada makna batu, tisu ke daun kering ke deh. Pastikan najis yang keluar itu betul-betul keluar. Maknanya habis keluar. Jangan ada pula waktu kita istinja tu, nak berak lagi lah. Jangan. Lebih lagi pada kubul, pada kemaluan hadapan. Pastikan air kencing tu keluar sungguh. Sampai dia tak nitik dah, ambil daun kering, serap 1, 2, 3. Ataupun batu tadi. Barulah sempurna istinja dengan batu. Dan kita pun pergi sembayang. Sembayang pun air tak ada, tayamum. Dengan debu tanah. Jadi sembayang kita sah. Sembayang kita sah. Tapi bila mana ada air semula, contohnya seminggu depan tu ada air pula, maka wajib diqadakkan sembahyang yang menggunakan istinja dengan batu ini. Kena qadak pula weh. Sebab apa? Sebab dia tidak dapat menghilangkan asar kesan najis pada kemaluan. Dia tak boleh. Dia tak boleh. Kena qadak balik. Nanti kita bincangkan lebih lanjut lagi dalam bab tayamum. Ini pada situasi ketiadaan air langsung. Satu habuk air pun tak ada. Satu habuk air pun tak ada. Baik. Jadi pada situasi yang kedua, satu lagi, waktu kita gunakan istinja dengan batu ni, kita tayamum dengan debu tanah, kita sembahyang, hukumnya tidak sah kita mengimamkan orang lain. Tak sah. Maka waktu tayamum, waktu kemarau esok, tidak ada orang yang sembahyang jemaah. Sebab apa? Sebab diri kita pun masih ada kesan najis. Maka bagaimanakah boleh menanggung makmum di belakang? Tak boleh. Sebab itu pentingnya istinja. Ini pada situasi ketiadaan air. Selesai di situ. Tapi pada keadaan waktu ada air, tapi kita sengaja guna istinja dengan batu ataupun dengan tisu. Dia mau kata dia mau Cina ke? Dia kapal ke? Ada. Nak istinja dengan tisu boleh, silakan. Nak lepas kita istinja dengan tisu juga, kita pergi jalan, pergi piknik, pergi pasar ke, pergi cari barang ke. Seluar kita, tak apa kena, najis tak apa. Tak ada salah. Hukumnya harus. Nak cerita ni. Hukumnya harus. Kalau najis kencing kita ni kena seluar. Sakit baki kencing tu kena seluar. Jadi kita pergi jalan sana sini. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Harus hukumnya. Kita membiarkan najis pada anggota kita ataupun seluar kita. Tapi waktu nak sembahyang, kena buang semua pakaian tu, bersihkan dan bersihkan bekas tadi dengan air. Barulah kita ambil wuduk sembahyang. Jangan lagu tu, pergi sembahyang lalu, ambil wuduk terus sembahyang, tak sah sembahyang. Cuma dimaafkan pada ketika kemarau sahaja. Boleh nampak dia dua situasi tu. Baik. Tapi katakan, kalau semua barang kita dijadikan macam padang pasir kan? Dan kalau kita nak guna pasir tu pun terlalu panas. Jadi kalau anda kata tempat kita ni tak ada batu sabuk. Contohnya kita duduk di padang pasir. Batu tak ada, tisu tak ada, daun kering lagi tak ada, pokok tak ada. Jadi bagaimana kita nak istinja ketika itu? Sedangkan pasir tu hangat, panas. Yang pertama-tamanya cuba cari tempat yang redup. Ataupun tempat yang agak redup lah. Yang mana ada pasir tu. Kalau tak ada juga, tak tahu nak royak lah. Sebab padang pasir ni kan, pasirnya kasar-kasar. Panas pula. Jadi
Kalau boleh kita sejukkan dululah, legakan dia dulu. Ambil pasir tu kita biar letak tempat redup sikit. Kita ni. Cumanya nak diberitahu di sini, kalaulah tak ada semua ni kan, yang ada pasir, kita duduk di tempat padang pasir. Kita ambil pasir tu dan kita ayak pasir tu untuk mengambil debu tu. Tanah tak ada. Tanah tak ada. Kita ayak pasir tu ataupun kita gali tanah, kita jumpa ada debu tanah. Seperti mana kita nak tayamum ni. Kalau ambil pasir, toko-toko ada keriki-keriki tu, tak sah. Dia kena debu juga. Kita ambil debu tu, istinja dengan debu. Apa hukumnya? Sah. Istinja dengan debu. Tapi tangan kita nanti kotor lah. Memelah. Bila tangan kita kotor, kita ambil pasir, kita gonyuh tangan kita dengan pasir, dengan debu juga. Ada bau, nasib dah. Memang tak buat apa. Tak buat apa. Air tak ada. Pasalah. Alah, pergi kat orang tu, kat saleh macam tu. Bau tak air lagi. Terpaksa lah buat mana. Tu. Waktu air tak ada. Mana kalau barang-barang ni tak ada, dengan debu tanah boleh. Baik. Macam orang Arab dulu, dia nak basuh tangan tu air kurang. Bila dia tu buat kerja seperti nak siang ikan, nak melapah daging, ada sakit baki darah pada tangan dia juga. Dia ambil debu tanah, dia basuh, dia gonyuh dengan debu tanah untuk menghilangkan kotoran tu. Itu cara orang Arab menghilangkan najis pada anggota tubuh. Baik, selesai di situ. Ada apa-apa soalan ke? Dah selesai, kita masuk pada syarat yang kedua. Syarat yang kedua. Ataf pada kata an yakuna ni. Syarat pertama, bahawa adalah najis beristinja itu dengan 3 ketul batu. Yang kedua, wa an yanqiyal mahalla. Wa an yanqiya al mahalla. Maksudnya apa? Iaitu syarat yang kedua, yanqiyah ni maknanya hendaklah membersihkan al-mahalla, tempat tu, tempat najis. Mahalla ni mahalla najasat. Mahallan najasat, iaitu tempat najis-najis itu. Tempat najis. Sebelum tu kita tak ada dulu sini. Asyartus tsani, syarat yang kedua. Dan ini syarat pertama, ini syarat kedua. Asyartus tsani, syarat yang kedua. Syarat kedua iaitulah ayyan qiyal mahalla. Itu mak ayyun qiyal mahalla, yunqiyal, iaitu membersihkan, menghilangkan tempat itu, membersihkan tempat. Nak bersihkan lagu mana? Tempat ke apa? Tempat najis. Di mana tempat dia sebenarnya? Lebih sikit, iaitu wahya as-sahifah. Al-muradu bil mahalli as-sahifah. As-safhah silap. As-safhah wal hashafah. Kemudian ni dua ni. Sesama lagi. Wa zahirun farjil mar'ati. Ni yang dikatakan tempat-tempat tu,
iaitu tempat najis. Tempat najis. Jadi tempat najis tu, dobit kita kata al-muradu bil mahalli. Yang dimaksudkan dengan tempat tu. Dia kata syarat kedua mesti membersihkan tempat. Jadi nak bersihkan tempat tu, mana tempat yang dimaksudkan di situ? Al-muradu bil mahalli, bermula tempat yang dikehendaki di sini, iaitulah as-safhah, iaitulah papan. Papan gapo? Papan dubur. Papan dubur. Tu. Dua ni. Ni papan punggung. Papan pertama, papan kedua. Dipanggil papan dubur. Istilahnya. Jadi kena bersih safhah tu. Bersih tu macam mana? Nak ayat kata tak ada najis mengalir pada bahagian tu. Tak ada mengalir pada bahagian dua papan. Sekira-kira kita kena lukis ni benda ni. Sekira-kira ini lubang dubur. Ni dipanggil kemut-kemut dubur. Kemut dubur tu di dalam istilah dipanggil masyrabah istilah dia. Ni lubang dubur ni. Jadi ni papan. Ni papan dia. Ni papan dia. Ni. Jadi papan tu mesti bersih. Maknanya apa bersih tu? Tidak ada najis yang keluar tiba-tiba mengalir pada papan ni. Tak boleh. Kalau najis mengalir, contohnya najis tu cair. Dia mengalir pada papan. Hukumnya apa? Tak sah guna istinja dengan batu. Tak boleh dah. Dia kena najis tu bila keluar, tahi tu, keluar jatuh, najis tu pada ruangan dubur sahaja. Ruangan lubang tu sahaja. Dan keliling dia kemut dia dipanggil masyrabah ni kah? Jangan ada sampai dia melebihi masyrabah. Kalau dia melangkaui masyrabah, maka tak boleh guna batu dah. Cerit-cerit contoh dia. Najis tu najis yang molek lah. Jadi bila dia dah lebih daripada, bila dia dah keluar sempurna najis tu, tak melampaui pada papan punggung, barulah sah guna 3 ketul batu ni. Ataupun tisu ni. Baik. Jadi safhah papan punggung kena bersih. Bersih maksudnya jangan ada najis yang meleleh pada papan punggung. Dan juga jangan ada najis lain kena pada papan punggung ni. Contohnya kita kencing. Kita kencing atas batu. Air kencing mercik, kena pada papan punggung. Tak boleh. Tak boleh guna batu dah. Baik. Yang kedua, wal hasyafah. Yang dikendaki dengan tempat di situ, iaitulah al-hasyafah. Ini yang kedua. Hasyafah ni apa dia? Iaitu kepala zakar. Hasyafah tu ialah kepala zakar. Orang kampung panggil kepala takuk. Kepala takuk. Jadi, kalau kepala hasyafah tu begini, dia ada mulut dia. Dia ada mulut dia kan. Jadi bila kita kencing, pastikan titisan air kencing tu habis selesai. Dengan cara kita memicit-micit kepala tu. Ataupun batang zakar tu. Kita bukan cerita lucah dak, kita nak cerita bab untuk membersihkan ni. Bila kita dah cuba picit-picit semua, dia dah tak mengalir dah, baru ambil batu tu letak di atas kepala tu. Pusing 1, 2, gitu deh. Jangan ada najis air kencing yang meleleh di hasyafah ni. Kalau meleleh, tak sah guna batu dah. Dia kena keluar tu, ikut lubai dia betul. Nak kena perhati molek tu. Hukumnya apa? Tak makruh memandang dengan ada hajat. Kalau kita memandang kemaluan kita dengan tanpa hajat, tak ada nak kerat bulu ke tidak, nak bersih-bersih pun tidak, saja tengok perhati gitu gak, makruh. Dan boleh menggelapkan hati. Menggelapkan hati tu.
Jadi kita cek pada kepala hasyafah tu tak ada najis, maka barulah sah guna 3 ketul batu ataupun tisu. Dan mana kena parti molek tu. Kalau nak mudah, kepala hasyafah tu kita jentik sikit. Barulah hilang najis tu. Maknanya dah keluar habis. Selesai di situ. Yang ketiga, wazahirul farjil mar'ati, iaitu bahagian zahir, bahagian yang kulit yang nyata daripada faraj perempuan. Kulit yang nyata ni. Kulit yang nyata faraj perempuan ni maknanya dia ada bibir dipanggil. Sekira-kira kalau dia duduk, kalau perempuan yang dara, dia duduk mencangkung, barulah terbuka. Barulah terbuka ni bibir dia ni. Bukan bibir mulut dia. Jadi bibirnya terbuka tu dipanggil zahir faraj perempuan. Maka air kencing tu janganlah janganlah air kencing dia tu melewati daripada bibir ni. Contohnya air kencing tu meleleh ke sini. Meleleh ke sini. Tak sah guna 3 ketul batu. Dia kena betul-betul keluar kot ni. Lubang kencing di atas. Tu dia. Mana ambil batu tu serap sekali. Serap dan serap. Tu dia. Ini masalah zahir faraj perempuan yang dara. Yang dara kena duduk cangkung. Barulah bibir dia terbuka. Tujuan untuk apa? Untuk mengetahui dan memudahkan kita istinja. Kalau perempuan tu bukan dara, contohnya sudah berkahwin, maka tak perlulah dia nak duduk mencangkung. Cukup sekadar dia berdiri ataupun dia cangkung lah. Kalau cangkung molek ni cangkung lah, duduk sesenyap. Ini masalah perempuan. Jadi tempat yang dimaksudkan di situ ialah papan punggung, kepala zakar dan juga bibir faraj bagi perempuan. Selesai di situ. Kita masuk syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, wa alla yajuffa najasu. Ni dia. Syarat yang ketiga. Ada apa soalan kau? Wa alla yajuffa an-najasu. Ini syarat yang ketiga. Wasyartu salis. Syarat yang keempat, wala yantaqilu. Syarat yang ketiga, la yajuffan najas. La yajuffan najsu, iaitu bahawa tidak basahlah oleh najis. Minta maaf, basah kapur. Janganlah najis itu kering. La yajuffan najsu, iaitu jangan ada najis itu. Yajuffan ni fi'il mudhari'. Dalam tu ada domain silap. Fi'il mudhari'. An-najsu tu fa'il dia. Yajuffa. Kenapa baca dengan yajuffa? Semua kita lihat daripada mula matan dia. An yakuna wa an yanqiyya wa alla yajuffa. Kena baca yajuffa. Sebab ada an. An ni amil nasab. Dia menasabkan fi'il mudhari'. Semua begitu belaka. Yantaqila, sepatutnya fi'il mudhari' kena baca yantaqilu. Baik. Kemudian jangan adanya najis itu kering. Kalau najis tu dah kering, tak payah istinja lah. Sebab najis tu kering. Tu dia. Dan najis kering ni pada adat jarang-jarang berlaku. Jarang-jarang berlaku pada adat najis yang keluar daripada dubur tu kering. Tak ada. Kalau najis tu kering memang payah nak keluar. Kering sungguh, tak basah.
Maknanya apa? Tak ada kelembapan pada najis. Mujurlah Allah Ta'ala jadikan najis tu lembap. Kita berak senang deh. Terima kasih. Sebab itulah orang kata lepas kita keluar daripada tandas, baca doa dulu. Alhamdulillahillazi azhaba ana minal adza. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan sakit perutku ini. Kesakitan. Nak berak tu kesakitan tu. Jadi syukur kepada Allah Ta'ala yang menjadikan begitu. Maknanya apa? Jangan najis tu kering. Kalau najis tu kering, keluar daripada tubuh, maka tak perlu istinja dah. Sebab apa? Sebab kering sungguh. Kering yang dimasukkan di sini tanpa ada basahan. Tanpa ada kelembapan. Maknanya kering sungguh macam ni kering. Bila najis kering, tak perlu istinja dah. Maka tak payah istinja. Itu yang kedua deh. Jangan najis itu kering. Yang keempat. Ni atas lagi sana. Ni atas pada kata ayyakuna bisalasi ahjar tu. Syarat yang keempat. Wasyartuz rabi'. Syarat yang keempat. Wasyartuz rabi'. Syarat yang keempat. La yantaqila. Iaitu janganlah berpindah olehnya. Dalam ni ada domain huwa. Kembali kepada an-najasu. Kembali kepada an-najisu. An-najisu. Kembali kepada najis itu. Ya juffa. Tapi dalam kitab lain baca dengan alla yajiffa. Boleh belakalah. Baca dengan ya juffa pun boleh. Ya jiffa pun boleh. Baca yang moleknya baca dengan yajifa. Jangan kering oleh najis. Jangan kering oleh najis. Wala yantaqila. Dan janganlah najis itu berpindah. Berpindah ke mana? Bawa barang-barang. Berpindah tu maknanya najis tu dia meleleh ke tempat lain. Meleleh ke tempat lain. Dobit pada kala yang takila tu, dobitnya dah ayyan takila anil mahalli. Iaitu yang takila anil mahalli. Anil mahalli alladhi asabahu 'inda al-khuruj. Alladhi asabahu 'inda al-khuruj. 'Inda al-khuruj. Itu dobit pada kata yang taqila. Dia berpindah ke mana? Najis tu jangan berpindah. Itu syarat dia. Syarat keberapa? Syarat keempat. Jangan sampai najis tu berpindah. Maksud berpindah di sini yantaqilu anil mahalli alladhi asabahu 'indal khuruji. Iaitu berpindah. Yantaqilu anil mahalli, meninggalkan daripada tempatnya. Najis tu berpindah meninggalkan daripada tempat. Contoh ini lubang-lubur. Kita terpaksa lukis, kena lukis. Jangan dia berpindah, contohnya dia mengalir, meleleh gitu. Berpindah allazi asabahu, yang mengenai akan dia, akan najis tu, indal khuruj, ketika keluar. Berpindah daripada tempatnya, tempat keluar tu. Yang mana bila berpindah juga, dia berpindah, yang mana dia mengenai akan tempat itu ketika keluarnya najis tu. Keluar najis, cup, kata meleleh di papan punggung. Maka bila meleleh, sama ada punggung, dubur ataupun kubul, maka tak sah guna 3 ketul batu tu. Lepas tu nak guna apa? Gunalah air. Kalau tak ada air,
guna debu. Ni. Debu lah yang boleh membersihkan yang tepi ni. Tapi syarat, lepas kita sembahyang, bila dah ada air pula, wajib dikodokkan sembahyang tu. Cuma dimaafkan ketika darurah air tak ada. Dimaafkan ketika darurah ni. Jangan kita khawatir, jangan kita stres waktu tu. Alamak, najis dah meleleh, kena apa, papan punggung, kena anggota lain, anggota tubuh mencinitik, kena peha apa semua. Dah, jangan kita stres. Kita ambil debu kayu. Ambil debu tanah tu, kita gosok, gonyuh. Tempat-tempat tu ni. Yang meleleh daripada debu. Debu tu batu lah. Ataupun ni. Debu tu. Esok darurah barulah kita khabar ni. Barulah kita sedar. Tinggi ke rendah langit dunia ni. Barulah. Itu dia ni. Baik. Waktu keluar tu jangan meleleh. Ataupun jangan dia melewati tempat yang lain. Bila begitu, hukumnya tak sah guna 3 ketul batu ni. Selesai di situ. Kemudian masuk pada syarat yang kelima. Syarat yang kelima. Sikit gini. Syarat yang kelima iaitu wala yatra'a. Wala yatra'a alaihi akhar. Syarat yang kelima wasyartul khamis. Syarat yang kelima. La yatra'a. La yatra'a iaitulah jangan mendatangi. Yatra'a ni jangan mendatangi. Kenapa dia baca dengan yatra'a? Yatra'a fi'il mudhari' sebab dia kena ataf pada ayyakuna. Ataf pada kata yakuna tu. Bila ataf pada yakuna, ada an yang masih lagi berdiri di situ yang menasabkan dia dengan sebab maktuf. Ataf tadi. Boleh ni? Baik. Jadi, syarat yang kelima, jangan kedatangan ataupun tercampak. Dia panggil. Yatra'a ni maknanya, asal makna tercampak, tapi kedatangan lah. Kedatangan ke atasnya, ke atas mahal, al-mahal, tempat najis kita ni. Iaitu dubur ataupun kubul. Dubur ataupun kubul ni. Sama ada waktu kita buang buang air besar, berak ke kencing ke ni. Jangan kedatangan ke atas tempat ni, sama ada kubul atau dubur, akhara, najasan akhara. Akharu ke akhara. Baca dengan akhuru, silap. Najisun akhara. Oleh najis yang lain. Akharu. Dipanggil kalam hazaf mausuf. Kalam hazaf mausuf. Jadi akharu ni jadi fa'il bagi yatra'a. Fa'il bagi yatra'a. Jangan tercampak. Jangan tercampak ke atas tempat ni. Contohnya, kepala hasyafah kita. Kepala hasyafah. Jangan tercampak pada kepala ataupun keliling dubur juga. Najisun akharu. Najis yang lain. Ni sifat bagi kata najis. Najis yang lain. Contohnya kita kencing. Kemudian waktu kita kencing memancut juga atas batu. Jadi percikan dia ni sengaja memilih atas batu tu ataupun tunggul kayu yang keras, tempat yang keras. Kita kencing, kita percikkan ni kena pada kepala hasyafah. Jadi hak ni disebut sebagai najis yang lain dah. Dipanggil najis ajnabi. Istilah dia. Dipanggil najis ajnabi. Ajnabi ni yang asing. Walaupun air kecil kita sendiri. Tapi disebabkan dia dah dipantulkan, terpercik. Ataupun kita berak tu di atas air yang tenang.
Jamban orang dulu kan, dia atas parit tu kan. Atas parit tu dia buat jamban. Dia buat jamban atas tu. Jadi jarak antara air dengan tempat pembuangan tu, jamban tu, dekat. Kita duduk cangkung situ. Kita berok tu, najis tu agak berat. Pup, dia memercik. Kelupuk. Lepas tu dia memercik. Percikan dia tu kena pada papan punggung. Kiranya najis tu najis lain dah. Ataupun najis yang lain bersungguh. Contohnya orang kencing tepi kita ke, air kencing dia terkena. Maka hak tu tidak sah guna 3 ketul batu. Yang mana najis yang mengenai kepala hasyafah ataupun papan punggung, yang mana najis itu daripada tempat lain, maka hukumnya tidak sah guna 3 ketul batu untuk menyucikan najis yang lain tu. Baik. Itu syarat yang kelima. Masuk syarat yang keenam. Masuk syarat yang keenam. Syarat yang keenam, wala yujawiza safhatahu. Wala yujawiza safhatahu. Ai asyartus sadis. Syarat yang keenam. La yujawiza, janganlah melampaui. Jangan melampaui, tidak melampaui. Jangan tu makna, la tu makna tidak lah. Tidak melampaui oleh an-najas. Oleh najis, fa'il. Janganlah najis tu melampaui safhatahu. Ni jadi maf'ul bagi yujawiz. Dalam matan bina kita kata yujawiza ni daripada wazan bina maknanya ada makna musyarakah. Di atas wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Pada bab yang pertama dalam sulasi mazid 2 haraf. Sulasi mazid 1 haraf. Wazan fa'ala yufa'ilu. Yujawiza. Fa'ala yufa'ilu. Yujawizu. Ini. Bina musyarakah. Bina musyarakah. Maknanya apa? Saling jangan ada najis juga melampaui, melebihi akan papan punggungnya asyakhsun, seorang itu. Asyakhsi. Seorang itu. Asyakhsi. Asyakhsi ni domain dalam hu. Jangan melampaui najis itu akan papan punggungnya seorang. Seorang yang berak tu. Jangan melebihi. Maknanya apa? Maknanya najis tu janganlah yang cair. Ataupun najis, kalau tak cair pun najis yang basah. Tapi dia melampaui kepada 2 papan punggung. Bila meleleh kepada 2 papan punggung, najis juga, tak boleh guna istinja dengan batu dah. Tak boleh, tak sah. Hukum tidak sah. Baik, ini syarat yang ke-6. Masuk syarat yang ke-7. Ada tambahan lagi dia. Wahasyafah. Wahasyafatahu. Ni atof. Waw ni atof berkata safhatahu. Jangan melampaui najis itu akan hasyafahnya, maknanya kepala zakarnya asyakhsi. Seorang itu. Jangan kepala zakar juga, jangan najis itu meleleh sini. Jangan meleleh. Kalau boleh, lepas kencing tu tenangkan dulu. Picit-picit sikit bagi dia keluar yang lebih sakit baki tu, dia panggil istibrak. Hukumnya wajib istibrak. Maknanya lepas kencing jangan kita bangun selalu. Lepas kencing kita duduk lama sampailah berasa hok dalam juga, saluran dalam tu keluar kencing yang terakhir.
air kencing najis yang terakhir. Barulah kita rasa lega, barulah kita istinja. Maknanya kena istibrak dulu, barulah. Ini syarat yang ke-6. Masuk syarat yang ke-7. Masuk syarat yang ke-7, iaitulah wala yusibahu ma'un. Wala yusibahu ma'un. Asyartu sabi'. Syarat yang ke-7. Asyartu sabi'u. Iaitulah la yusibahu ma'un. Jangan, ni ialah kita i'rab dulu. Ni ialah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Domi itu ialah fa'il, ni maf'ul. Ma'un ni ialah fa'il dia. Ma'un tu ialah fa'ilnya. Maka janganlah mengenai. Tidaklah mengenai akan dia, akan siapa? Akan sofhah tu. Akan mahal tu, tempat tu. Mahalun najas. Tempat najis, sama ada kubul ataupun dubur tu. Janganlah menimpa, mengenai akan tempat tu ma'un oleh air. Contohnya air tu air peluh. Contoh, air, tak kira air ke apa pun. Lapas ma'un ni lapas nakirah. Bila makna nakirah, maknanya apa? Umum. Maknanya umum. Bila makna umum, tak kira lah air ke apa pun. Air peluh ke, ataupun air hujan ke, ataupun air perigi ke, air laut ke, air gapo ikutlah. Asalkan air. Sebab yang kebiasaannya pada tubuh jasad kita ni air peluh ataupun air hujan yang meleleh. Jadi jangan kena pada tempat kita keluar najis tadi, dubur ataupun kubul, kena air. Contohnya pada kubul. Tiba-tiba hujan pula ataupun air peluh tu banyak. Air peluh tu kena pada tempat ni. Meleleh kat tempat ni. Peluh banyak. Maka tak sah guna 3 ketul batu tu. Sebab apa? Sebab sudah terkena air. Bila terkena air, waktu kita istinja, dia akan merebak najis tu ke tempat yang lain. Disebabkan jirim air tu tersangat licin. Maknanya nak istinjakan batu ni betul-betul kering. Batu kering, tempat kita kering. Tempat keluar najis tu kering juga. Jadi syarat yang ke-7. Yang terakhir, syarat yang ke-8. Ni beres deh. Masuk syarat yang ke-8. Syarat ke-8, wa antakunal ahjaru tahirah. Wa antakuna al-ahjaru tahirah. Ai asyartu tasi'. Tasi' apa? As-samaniyah. Syarat yang ke-8. Syarat yang ke-8. Ataupun silap. Asyartus samin. Silap baca dengan asyartus samin. Syarat yang ke-8. Syarat yang ke-8, antakuna al-ahjaru. Jadi kita dah masuk pada bab dalam jurumiyah tu, wasmu kana wa akhwatiha. Takun ni daripada kana. Kana yakun. Dia yakun ni dia apa? Dia merofokkan isim, menasabkan khabar. Mana isim dia? Ni isim kana. Isim kana.
Tahiratun ialah tahiratan ialah khobar kana. Ni khobar kana. Jadi isim kana hukumnya apa? Marfu'. Khobar kana hukumnya apa? Mansub. Dinasabkan akan dia. Tahiratan. Itu kita selit-selitkan sedikit. Jadinya syarat yang ke-8 ni, asyaratus samin, syarat yang ke-8, antakunal ahjaru. Ni syarat yang terakhir. Bahawa adalah batu-batu 3 ni, ataupun barang yang sebagaimana makna batu, tisu ke, ataupun daun kering ke, tahiratun ialah suci. Suci yang dimasukkan di situ ialah bukanlah daripada yang terkena najis, bukan yang mutanajisah. Bukan yang mutanajisah. Kalau mutanajisah tu yang terkena najis. Contohnya batu tu kita guna pada kali pertama. Kemudian berak kali kedua nak guna batu tu balik, tak boleh. Dia kena basuh pula. Jadi batu yang dimaksudkan ni kena carilah batu. 3 ketul batu, cari 3 batu. Dah habis tinjak sekali tu, nak berak lagi, cari 3 ketul batu lagi. Kalau anda kata tidak ada air ketika itu. Jadi beres di situ, selesai. InsyaAllah kita akan masuk pada fasa yang kelima. Furudul wudu'i sittatun. Sumaqala wallahu alam. Masuk pada huraian bahasan jurumiyah pula. Sebelum tu ada apa-apa soalan ke? Ya. Kalau dah habis buat, pastinya dari seperti tadi tu kita hambuskan untuk elak air kan? Kalau buang begitu pun tak apa. tak ada masalah. Tapi kalau yang eloknya ditanamlah. Sebab mengelakkan bau-bau yang tidak enak lah. Macam orang India ni, dia adat dia tu berak tepi jalan tu biasa. Kalau India, sungguh negara India tu. Negara Tamil Nadu tu. Jadi bila dia adat mereka di situ, rumahnya tak ada jamban. Kebiasaannya. Kalau rumahnya pedalaman, kawasan pedalaman, kampung-kampung pedalaman, dia tidak ada jamban, tandas dalam rumah. Sebab dia berak kencing di luar. Adat mereka biasa begitu dah. Jadi kalau kita berjalan di kampung-kampung dia juga, bau tahi, kencing, hancing itu biasalah. Dengan pedalaman di Bangladesh pun gitu juga. Bangladesh. Baik, kita masuk pada huraian ataupun jurumiyah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Kata al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wal mubtada'u kismani zahirun wa mudmarun. Fa zahiru ma taqaddama dhikruhu wal mudmaru isna ashar. Wa hiya anna wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna nahu qawlika anna qa'imun wa nahnu qa'imun wa ma ashbaha dhalik. Kata al-mu'allif, sambungnya daripada marfu'atul asma. Kita ulang kaji balik ni. Ulang kaji balik. Marfu'atil asma. Marfu'atil asma, yang pertamanya tempoh hari al-fa'il. Yang kedua al-maf'ul lilladzi lam yusamma fa'iluhu. Lam yusamma fa'iluhu. Yang ketiga al-mubtada' wal khobaru. Wal mubtada' wal khobaru. Wa khobaru. Al-khobar. Jadi ada berapa? Ada 4 dah. Ada 4. Jadinya 4 bahagian ni, mubtada' dan khobar digabungkan keduanya. Al-mubtada' wal khobar.
Sebab berlazim-laziman keduanya. Berlazim-laziman keduanya. Mubtada' khabar ni memang berlazim-lazim. Dipanggil lazim dan malzum. Disebut sebagai istilahnya lazim dan malzum, kedua-dua ni. Lazim dan malzum. Apa dia lazim dan malzum tu? Bila sebut ada mubtada', tentu ada khabar. Bila sebut mubtada', mesti ada khabar dia. Tak kira lah khabar dia tu mufradah ke ataupun ghairu mufradah. Bab masalah khabar mufradah ataupun ghairu mufradah, nanti kita akan bahaskan pada babnya. Sekarang ini kita nak pecahkan lagi mubtada' dan khabar ni. Dia nak pecahkan lagi. Sebagaimana ta'rif yang kita dah ketahui sebelum ni, al-mubtada' wal ismul marfu' al-ari anil awamil lafziyah. Wal khabaru wal ismul marfu' al-musnadu ilaih. Itu ta'rif mubtada' khabar. Mubtada' ialah isim yang dirofokkan yang kosong daripada amil lafziyah. Maknanya dia kena baca domah tu sebab dia tu ialah permulaan, diri permulaan. Manakala khabar pula wal ismul marfu' al musnadu ilaih, iaitulah isim yang kena rofok, yang dihukumkan rofok, yang disandarkan kepada mubtada'. Sebab itulah lazim dengan malzum. Lazim tu kena pada mubtada', malzum ada khabar, kena pada khabar. Maknanya tiap-tiap bila mana ada mubtada', pasti ada khabar. Baik, kata al-mu'alif di sini wal mubtada'u kismani. Masih lagi dalam perbincangan mubtada' khabar. Salin mata dulu. Wal mubtada'u kismani. Mubtada' itu ada dua. Zahirun wa mudmarun. Zahirun wa mudmarun. Fazahiru ma taqaddama zikruhu. Wal mudmaru ithna ashar. Ithna ashar. Ni. Salin pun habis dulu. Jadi kita i'rab dulu ke mana pun. Wal mubtada'u, bermula mubtada' itu. Bermula mubtada' itu dah kismani, ialah dua pembahagian. Ada dua pecahan. Mubtada' ada dua pecahan. Badal bagi kismani. Zahirun tu ialah badal bagi kismani. Badal yang pertama. Nanti kita masuk bab badal. Cuma kita nak beritahu di sini badal apa namanya. Iaitulah badalul kulli, badalul ba'di minal kulli. Nama badal tu. Badalul ba'di minal kulli. Badal ni ada 4 dalam jurmiyah ni. Badalul ba'di minal kulli, badalul kulli minal kulli. Kemudian badalul istimal. Yang keempat badalul ghalat. Ada 4 badal semua. Jadi kita nak bincangkan dulu bab badal nanti dulu. Kita dah masuk badal. Tak kira. Belum lagi. Bila nanti masuk dalam bab dia, kita akan bahaskan lebih lanjut lagi. Jadi badal yang pertama zahirun. Apa maksud zahirun? Ismun zahirun, iaitu isim yang zahir.
Isim zahir. Yang kedua, badal yang kedua, ataf, waw ataf pada kata zahir. Wa mutmarun, yang kedua ialah ai ismun mutmarun. Yang pertama, bahagian mubtada yang boleh jadi mubtada nak ayatnya. Kata-kata nama yang melayakkan jadi mubtada. Kata-kata nama, perkataan-perkataan yang melayakkan boleh jadi mubtada ada dua bahagian. Pertamanya, isim zahir. Maknanya kata nama yang jelas. Kata nama yang jelas. Yang kedua, wa mutmarun, wa ismun mutmarun. Kata nama yang tersembunyi, yang disembunyikan. Mutmar tu maknanya yang disembunyikan, yang disorok. Yang disorok. Disorok dalam mana? Nanti kita akan beritahu. Fazahiru. Maka bermula. Fa tu dia panggil fa'ul fasihah. Fa sebutir ni. Fa'ul fasihah. Fa yang memberi maksud kefasihan sebutan. Maknanya paling sedap menyebut bagi lidah orang Arab ni ialah huruf fa tu. Kalau kita ni kan orang Melayu kita kata tak ada sebutan yang memfasihkan kita lah. Contohnya kita nak kata aku tahu siapakah yang melakukannya. Contoh dia. Saya tahu saya tahu tentang pokok itu. Maka pokok itu, kita sebut maka tu. Bila ni tak ada bahasa guna maka-maka dah. Contohnya kita kata tadi, sebagaimana contoh tadi, kata saya mengetahui tentang pokok ini. Maka pokok ini ialah sebuah satu pokok yang tinggi. Contoh dia. Jadi kita sebut nak memfasihkan lidah kita untuk memulakan kalam yang baru, kita sebut perkataan maka. Bahasa Arab sebut fa sebutir je. Fazahiru. Dia ada takdir sebalik tu. Iza aradta an ta'rifa annal mubtada'i qismani. Dia ada takdir dia nyata sendiri. Tapi takdir tu panjang sangat. Kita nak ambil mudah-mudah dulu. Baik. Jadi fa ni fa'ul fasihah. Maka bermula isim yang zahir. Fa zahiru fal ismul zahir. Isim yang zahir itu ma taqaddama zikruhu. Musannif pun dah malah nak sebut lah. Padahal sebut sekali cukup lah. Sebut banyak kali pun buat apa dia. Ma tu ialah khabar dia. Ma tu, apa yang dimaksudkan ma? Iaitulah al-mazkur. Apa makna al-mazkur? Iaitu sesuatu yang sudah disebut. Al-mazkur, sesuatu yang sudah disebut. Royak dah, kata Kelantan. Hamba royak dah. Bagi royak dah. Bagi kita royak dah. Isim yang zahir itu ialah al-mazkur yang telah disebut, taqaddama zikruhu, yang telah lepaslah oleh sebutannya dah royak dah awal-awal. Mana tu? Kita rujuklah balik. Kita rujuk balik pada muka surat mana tu nak kena cari mula. Isim zahir itu. Ni dia. Pada muka surat yang ke-15. Muka surat 15 kita lihat pada babul fa'il. Al-fa'ilu wal ismul marfu'ul mazkuru qablahu fi'luhu wa huwa qismaini zahirin wa mutmarin. Fa zahiru nahu qaulika. Tapi hal ni yang dah disebut dah. Sebelum ni rasanya ada disebut lagi. Kita cek lagi. Kita cek lagi. Isi zahir ni. Jadi ma taqaddama zikruhu tu pada
pengertian tadilah saat ni. Situlah. Tak ada dah. Situ. Pada muka surat yang ke 14, apa ni? Yang ke-15, pada dua baris yang kedua daripada bawah. Pada masalah fa'il tempoh hari. Jadi isim zohir ni, bagaimanakah keadaan dia? Bagai ni dah sebut dah. Tak perlu nak disebutkan kembali deh. Selesai di situ. Cumanya kita nak huraikan sedikit pada kenyataan isim mubtada' yang boleh, yang lulus menjadi mubtada'. Isim zohir yang lulus menjadi mubtada'. Al-ismu zohir. Jadi isim zohir ni sama ada dia tu ialah isim seperti contoh dalam pelajaran yang telah lalu lah. Sama ada dia tu ialah jamak muzakkar isim mufrad. Contoh isim mufrad Muhammad, Makkah, ataupun domain-domain yang zahir. Contohnya ana, antum, anti, antuma, semua tu. Ataupun huwa. Tak kira isim mufrad sama ada Muhammad, contoh lafaz Muhammad kata nama orang, Makkah kata nama tempat, ataupun isim yang domi tapi yang dizahirkan. Contohnya ana talibun, aku inilah pelajar, penuntut. Ana talibun. Jadi ana ni sah jadi mubtada'. Huwa sah jadi mubtada'. Baik, selesai. Yang kedua, tak kira isim zahir itu jamak muzakkar salim. Contoh jamak muzakkar salim seperti mana? Lafaz al-muslimun. Ataupun as-sabirun. As-sabirun. Boleh jadi mubtada'. Tak ada masalah. Dengan syarat mestilah dia ni jadi makrifah. Bagaimana bahasa telah lalu, mesti masuk alif lam. Masuk makrifah dia. Yang ketiga, tak kira jamak taksir. Contoh jamak taksir seperti ar-rijal. Syarat juga mesti makrifah. Kalau tak makrifah, no way. Tak boleh jadi mubtada'. Mubtada' tu mesti isim zahir yang apa? Yang makrifah. Yang ini semua makrifah dah ni. Ana tu makrifah, huwa tu makrifah. Yang ketiga, jamak muzakkar salim. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Contoh seperti al-muslimat. Pun begitu juga kena makrifah. Maknanya sama ada isim zahir itu isim mufrad ataupun jamak muzakkar salim, jamak taksir, jamak muannas salim, semuanya bila mana cukup syarat sah jadi mubtada' pada masalah isim zahir. Itu dia. Kemudian kita berpindah pada yang kedua, iaitulah ismul mudmar. Kata al-mu'alif, wal mudmaru ithna asyar. Itu dia. Sebelum tu ada apa soalan kau? Kita masuk pada bahagian pecahan yang kedua, iaitulah wal mudmaru. Ithna asyara. Wal mudmaru, dan bermula isim yang disembunyikan. Wal ismul mudmaru. Isim yang disembunyikan, yang disuruh akan dia. Khobarnya isna asyara. Jadi lafaz isna asyara tu satu penggabungan. Cerita sikit. Asalnya ada dua perkataan di situ. Isnani, kemudian asyara. Tambah. Kemudian bila tambah, nak digabungkan dua ni, nak dapatkan bilangan 12.
Kalau isna 2, asyar ni 10. Jadi tambah 2 tu jadi 12 lah. Nak menggabungkan dua kalimah ni untuk diedofahkan, buang nun. Baru kita boleh welding dia. Kena welding, cup. Mana kena gabungkan. Nak gabung, buang nun. Jadilah isna asyara. Dan bila gabung, maka tak boleh nak baca dengan domah dah. Tak boleh baca dengan domah. Kena baca isna asyara. Sepatutnya jadi khobar kena domah. Mubtada kena domah, kena baca dengan domah. Isna khobar pun kena domah juga. Tapi disebabkan isna asyara ni isim adat yang diidofatkan, maka orang Arab dia baca dengan asyara. Tak baca dengan asyaru, tak boleh. Isna asyara. Tak baca dengan isna asyaru, tak ada. Memang keadaan kaedah di lagu tu dah. Baik, selesai di situ. Jadi isim mudmar ada 12. Isim yang disembunyikan. Kita baca dalam kitab tu. Ada 12. Yang pertamanya ana, wahya ana di bawah tu. Yang kedua wa nahnu. Ana tu kita boleh rujuk dalam kitab ilmu tasrif tu. Ana tu pertamanya ana kena kepada maknanya domir mutakallim. Domir mutakallim. Domir mutakallim wahdah. Wahdah. Yang kedua nahnu. Nahnu domir mutakallim ma'ahu wa ma'ahu ghairuhu. Tadi kan sebut tadi isim zahir ana, hak ni boleh dizahirkan dan boleh disembunyikan. Boleh dizahirkan, boleh disembunyikan pun boleh. Contoh zahir ana talibun. Bermula saya ialah seorang penuntut. Kalau kita nak sembunyikan dia di mana? Di dalam fi'il mudhari' ataupun fi'il madhi. Boleh disembunyikan. Mudmar. Contoh kita kata dia. Ana. Contohnya. Ana atlubu. Atlubu. Jadi atlubu daripada mudhari'. Maknanya yatlubu, yatlibani, yatlubani, yatlubuna. Tadlibu, tadlibani, tadlibna. Jadi sampai kepada anna ni mutakalim wahdah, maknanya atlubu, natlubu. Bermula saya ialah seorang yang menuntut. Jadi anna ni ada anna, atlubu ni ada anna dalam ni. Ada domi anna dalam ni. Yang mana anna itu disembunyikan dalam tu. Disembunyikan dalam tu. Maka itulah yang dimasukkan boleh disembunyikan. Dizahirkan pun boleh, disembunyikan pun boleh. Baik. Yang ketiga, wa anta. Anta ni pula, iaitulah domain mukhatab. Kita rujuk balik dalam kitab tasrif. Domir mukhatab. Mukhatab muzakkar. Muzakkar. Ataupun muzakkar mukhatab boleh berlakulah. Anta. Wa anti. Anti. Anti pula, iaitulah domir mukhatab muannas. Muannas. Yang keempat, wa antuma. Sebagaimana telah kita maklumlah dalam kitab tasrif, antuma tu untuk mukhatab ataupun muannas. Tasniyah dia. Wa antum jamak bagi mukhatab. Wa antunna dan lepas antuna bagi jamak bagi muannas. Yang seterusnya wahwa dan lepas huwa tu.
Jadi huwa tu pun boleh disembunyikan ataupun dizahirkan. Contohnya qul huwallah. Qul huwallah. Huwa ni disembunyikan. Huwa ni dizahirkan. Bermula Allah, bermula ialah Allah. Dizahirkan. Tapi nak sembunyikan boleh? Boleh. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid. Ni cerita bab mubtada' ni. Mubtada' yang disembunyikan ni bukan cerita bab fi'il ni. Cuma yang nak royak kata, domir mutmar ni, isim mutmar ni, isim yang boleh disembunyikan ni ialah seperti huwa tu. Dan isim domir-domir yang lain lah. Kemudian wahuma, wahum, wahunna, dan wahunna. Semua inilah mutmar belaka. Isim yang disembunyikan. Contoh, nahwu qaulika ialah seumpama perkataan kau. Ana qaimun, bermula saya ialah seorang yang berdiri. Jadi syahid kita sekarang, ana tu ialah domir yang isim yang zahir. Wa nahnu qaimuna, dan kami ini ialah seorang, kami ini semuanya bangun. Jadi ana dengan nahnu itu ialah isim mutmar. Wa ma ashbaha zalika, dan contoh-contoh yang seumpama dengan demikian itu. Banyak lagi contoh, kita buatlah apa-apa pun. Selesai di situ, kita masuk pada huraian wal khobaru kismani juga. Mufradun wa ghairu mufradah. Wa ghairu mufradin. Jadi khobar itu ada dua. Kita buat satu gambar aja. Al-mubtada wal khobar. Jadi dipecahkan kedua ni. Mubtada mesti dia ni dua. Sama ada yang mengesahkan mubtada tu ialah ismuz zahir. Sama ada dia tu isim zahir ataupun ismul mutmar. Bila dua ni cukup syarat, maka sah jadi mubtada. Manakala khobar pula, tapi syaratnya kedua-dua ni mesti makrifah. Mestilah isim makrifah. Kalau tak makrifah, no way. Dia kena makrifah juga. Dia punya urutan isim makrifah tu ada berapa? Nanti kita bahaskan. Dia ada isim alam, isim alladhi yadkhulu fihi alif wal lam. Isim yang masuk alif lam dipanggil makrifah. Betul. Wabil idhafah, isim yang dengan sebab sandarai, barulah jadi makrifah. Tak kira lah apa jua cara dia pun, kaedah dia lagu mana, tapi nak royak kata dia mesti makrifah, syarat dia. Baik. Masalah khobar nanti kita akan bincangkan esok. Khobar ni ada yang dipanggil khobar mufrad. Ni perbincangan dia agak lanjut. Yang kedua, khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad. Ada khobar yang mufrad dan ada khobar yang tidak mufrad. Bagaimana disebut oleh al-muallif, wal khobaru kismani mufradun wa ghairu mufradin. Fal mufradun nahu zaidun qaimun wa zaidani qaimani wa zaiduna qaimuna wa ghairu mufradi arba'ata asya. Al-jaru wal majrur wal zarfu wal fi'lu ma'a fa'ilih wal mubtada ma'a khabarih. Waktu panjang lagi. Cukup setakat hari ni. Mana esok kita bincang hak ni pula. Khobar mufrad dengan khobar yang bukan mufrad. Jangan kita anggap mufrad ni, kita mufrad ni isi mufrad. Tak. Bukan masalah isi mufrad. Nanti kita akan bahaskan. Sebelum tu ada apa soalan ke? InsyaAllah kita akan sambung esok lah pada huraian selanjutnya mengenai pecahan khobar pula. Ya. Ada satu soalan. Dia bukan berkaitan dengan dan dia sebenarnya tajuk ia lepas. Pada masa tu Ustaz ada hal. Ya. Pada masa kitab turun untuk Nabi-Nabi yang tertentu kan. Yang orang kata Jesus Christ.
Jesus Christ. Dia tu sebenarnya orang menganggap dia kan sebab dia dibakar oleh api. Dibakar oleh api. Saya silap. Saya cuma nak tanya, kenapa orang sembah dia tapi tak mengikut. Sebab itu kita lama, kita ikut kita baru, kita Nabi Muhammad. Dia begini, Jesus ni ialah panggilan oleh orang Kristian. Jadi maksud Jesus tu ialah Isa. Jadi orang Kristian yang mengikuti, pasir mari. Orang Kristian yang mengikuti agama yang sudah diselewengkan, dia tidak percaya bahawa si Isa itu naik ke langit. Yang dipercaya Isa yang dirupakan, sahabat Nabi Isa yang dirupakan kepada Nabi Isa tu, itulah Nabi Isa yang disolib tu. Disolib. Jadi mereka mempercayai yang disolib tu ialah Nabi Isa sebab muka sebiji Allah Ta'ala jadikan. Sahabat dia yang berpaling tadah, yang khianat tu. Dia yang membocorkan rahsia di mana kedudukan Nabi Isa ketika tu. Jadi Nabi Isa bersembunyi. Jadi ada seorang sahabat dia ni daripada kumpulan Al-Hawariyun tu, dia berpaling tadah, dia bocor rahsia, kata Nabi Isa dia bersembunyi di sekian-sekian tempat. Kemudian dia pergi masuk tempat tu untuk cari Nabi Isa. Bila dia keluar, Allah Ta'ala rupakan muka dia sebiji macam Nabi Isa. Dia tu ditangkap, dia tak sedar, apa-apa mu tangkap aku. Padahal muka dia dah rupa macam Nabi Isa dah. Kemudian bila dia tangkap, dipenjara, dipenjara, diseksa dalam penjara. Kemudian dihukumkan solib. Sebab zaman dulu ni pemerintah-pemerintah Rom memang biasa menyeksa para pesalah dengan disolibkan. Memang itu satu hukuman. Tapi dalam Islam, dalam dalam pemerintahan khalifah pun ada mereka ni, orang Islam sendiri yang menyolibkan para pesalah. Ada juga. Tengok pada kes. Contoh dia pemberontak ke apa ke. Dia kena salib. Jadi hukuman salib tu bukan tertentu bagi orang Kristian saja dah. Jadinya soalannya bagaimana? Jadi orang menyembah yang disalib itu, dia orang sebenarnya menganggapkan yang disalib itulah Nabi Isa. Jadi dia menganggapkan ada tiga golongan yang besar dalam dalam Kristian ni. Ada yang menganggapkan Tuhan tu, Allah tu ialah Tuhan. Kemudian dia anggap Isa tu Nabi. Tapi dia ikut syariat Isa yang sudah diselewengkan. Dia Katolik. Ada juga yang menganggapkan Isa tu Tuhan. Ada juga yang menganggapkan Allah tu, Tuhan tu Father. Jadi dia ada tiga. Dia ada banyak. Dia ada Katolik, dia ada apa semua ni. Ada yang anggapkan tu Allah tu Tuhan, Father, yang disebut sebagai Father. Isa tu anak dia, Maryam isteri Tuhan. Dia panggil Trinity. Ni Father, ni Isa, ni Maryam. Bukan Illuminati. Illuminati lain. Illuminati gini. Gini juga. Illuminati gini juga. Illuminati satu gerakan. Dia satu gerakan. Bukan fahaman, gerakan. Dia panggil harakah. Harakah ni satu gerakan. Jadi, orang ni Trinity. 3 penjuru. Trinity ni 3 penjuru. Ada yang disembah belaka ni. Disembah belaka. Disembah tu, dia percaya Tuhan tu ada. Kemudian, cuma kepercayaan dia tu menyeleweng jauh lah. Dia kata Isa tu anak Tuhan, Maria tu bini Tuhan. Jadi yang dalam ketika gereja tu yang kata confession, kata yang duduk macam tak nampak sebenarnya. Tapi dia kata I have a confession. Masuk confession tu? I have a confession. Tapi dia panggil orang tu father. Jadi father yang itu istilahnya, father itu ialah paderi tu. Paderi. Sebab kalau kita pergi Indonesia, memang istilah ada yang panggil paderi itu father. Ada yang istilah panggil bapa.
Kalau Indonesia ni bapak lah ni. Jadi kita tanya bapak tu apa? Pada tu lah. Jadi panggilan kepada padri. Dan ada kalanya father yang dimaksudkan oleh padri itu Tuhai tu. Banyak rangkaian. Dia banyak rangkaian, macam-macam dia. Waktu saya jumpa kita tahu dah, orang menyeleweng banyak. Jadi Kristian tu bukan satu lagi bercampur. Banyak cambahan, dia banyak cawang-cawang dia, betul. Kemudiannya tak sama dia punya, kiranya bukan mazhab tak. Kalau mazhab ni tetap kita punya sumber tu satu, Al-Quran, hadis. Kiblat kita satu Mekah. Jadi kalau hak ni dia kiblat lain-lain. Sebab apa? Sebab ada yang etikotkan Allah tu Tuhan, ada yang etikotkan Isa tu Tuhan. Dia lain lah. Nak kata mazhab bukan mazhab. Jadi kalau nak kata masing-masing kitab buat sendiri, kita menyeleweng semua. Kecuali yang saya nampak dekat dalam filem-filem kebanyakannya dekat gereja tu, yang macam buku besar satu ke depan. Misalnya pakai yang putih dibaca. Macam kononnya saya tak nakkan sama nama dia, tapi dia akan menentukan juga. Dia akan baca kata orang semua duduk. Dia macam khutbah lah. Itu memang dia punya ni lah, dia punya tengok pada sistem gereja tu lah. Itu kitab. Kitab tu ikut pada fahaman lah. Kalau fahaman golongan Kristian yang menganggapkan Allah tu Tuhan, dia ada kitab dia. Kitab Injil juga, tapi yang bersesuaian dengan pembawakan agama tu ke arah kepercayaan kepada Tuhan. Tiga-tiga rangkaian ni satu sama kita Injil, cuma dia Injil ni pun ada 4. Injil saja ada 4. Jadi 4 bahagian ni dia lain-lain. Dia lain-lain. Jadi ada yang diselewengkan ataupun yang ditambah tokoh ataupun yang diseleweng tu maknanya ditukarlah dia punya syariatnya asal juga. Dia tukar kepada, contohnya kalau asal dulu minum arak tu haram. Tapi hak ni pula dia kata, dalam Injilnya ni dia kata dia haruskan. Contoh. Maknanya banyak orang Kristian yang minum arak dan berzina macam-macam. Dia ada ikutan dia lah. Dia ada ikutan dia. Yang Katolik sungguh dia duduk di pedalaman, kawasan dalam. Dalam kampung pedalaman ke, dalam pulau ke. Itu memang dia amal sungguh. Dia jenis Katolik sikit. Lebih kurang gitulah. Maknanya dia tak minum arak, dia tak berzina, dia tak, kalau padri itu sendiri tak kahwin. Tapi yang kalau yang kan salib kan, kalau yang putus yang betul-betul macam ada saya nampak jahat lah, sebab dia tangkap orang dan kononnya sacrifice. Dia salib. Itu pun lain juga. Dia macam-macam. Dia macam. Kalau nak lebih lanjut lagi, kita kena kaji kitab-kitab Injil. Dan kita tanyalah pada penganut-penganut dia. Sebab anak dulu pernah juga tanya pada orang penganut-penganut Kristian ni. Dia saing-saing sekolah kita kan, tanyalah. Macam mana dia apa etikot dia, macam mana dia punya pembawakan Injil tu. Dia bagi kitab Injil kat dia, kat anak sendiri lah. Dia baca semua yang sudah diterjemah pada bahasa Inggeris lah. Bahasa Inggeris ada, bahasa Melayu ada, bahasa Cina ada. Jadi kita tengok, kita kaji dalam tu, memang banyak lah, lari lah. Bukan saya lain, tapi kita boleh baca dia punya. Boleh, tak apa. Untuk tujuan pengkajian. Bukan kita baca tu kita terpengaruh. Aku rasa seronok lah baca. Jangan. Kita kaji. Contoh kita nak kaji Syiah, kita kena baca buku-buku Syiah. Yang nasihatkan anak ni mantan bapa angkat lah. Kira dia dah meninggal, mantan ketua pendidikan Kuala Terengganu. Dia nasihat gitu. Kalau kita nak kaji bab Wahabi, kena baca bahan-bahan yang berkaitan dengan Wahabi. Lepas tu buku-buku yang diterbitkan, dikarang oleh ulama Wahabi. Kalau kita nak kaji Syiah, kita baca buku yang diterbitkan oleh Syiah. Tujuan untuk apa? Untuk pengkajian. Di mana kita kena universal sikit.
Tak boleh kata kita nak rock orang. Kita nak marah orang, nak iktiraf orang lain. Tapi kita tak tahu dia punya pembawakan. Itu yang saya tanya ni sebab macam itu, saya kata kalau kita nak berkahwin, bukan saya jika perempuan tu betul-betul mengikuti kita India yang lama, yang asal kita harus berkahwin dengan dia. Dia macam saya kata pada zaman ni susah sikit lah, ataupun tak ada langsung kan. Dan saya pun bertanya sebab saya nampak dalam mata Jesus Christ tu macam kata macam tu, macam tiga Trinity. Jadi bila saya kata kita India sendiri pun ada 4, kalau saya faham. Dia ada 4. Boleh rujuk dalam kitab Risalatul Tauhid. Dalam kitab Risalatul Tauhid dia ada sebut nama-nama Injil yang 4 tu. Itu zaman kitab tu ditulis tahun zaman 80-an dulu. Sekarang ni tak tahu. Manakala kita nak lebih lanjut lagi, kita kena buat kajian lagi lah. Ada buku-buku yang boleh kita carikan, jadikan sebagai rujukan. Nak tahu Injil itu sekarang bagaimana. Maknanya kita kena gali lah. Sebab masalah agama, dalam agama Kristian itu sendiri dia pun sudah diselewengkan. Cumanya ada satu artikel dulu, di mana tu, kalau tak silap di Afrika Selatan. Ada orang jumpa satu makam dalam tanah. Dalam tanah tu ada lubang dalam tanah. Bila dia jumpa lubang tu masuk dalam tanah, ada satu makam. Jadi di ahli arkeologi dia siasat makam tu, rupanya dikatakan makam itulah Al-Hawariyun, maknanya sahabat Nabi Isa yang melarikan diri di satu tempat dan dia mati, dia ada pengikut di kawasan tu, kemudian dikebumikan di situ. Di Afrika Selatan kalau tak silap. Jadi barang-barang yang ada dalam makam tu, makam lama ni, barang-barang yang makam tu di antara kitab Injil tu lah, yang duduk dalam satu bekah kemudian digulung. Yang lembaran kitab Injil tu daripada kulit binatang. Jadi dia orang ahli arkeologi kata ini ialah kitab Injil asli. Kitab Injil asli sebab dia cek pada tulisan kuno, tulisan bahasa Syriani. Jadi nak cari kitab tu, nak tahu dia punya isi kandungan tu, payahlah. Macam Zakir Naik tu kan, dia memang dia seorang pengkaji lah, dia kaji Injil, kajinya Taurah, haknya sudah diselewengkan. Tujuan dia nak rot balik. Dari itu deh. InsyaAllah. Semua wallahu alam, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim.